orang tak tahu apa-apa. Kalau bukan sebab aku, rumah ni dah lama hilang. Kau tak payah nak belagak penyelamat lah. Kau buat ni semua untuk diri kau. Terima kasih kerana semua hadiah. Saya tahu suka bagi semua orang. Tapi saya ada benda yang nak jelaskan tentang wasiat arwah Tuan Kaya. Mengikut wasiat ini, rumah pusaka ini diwariskan kepada Encik Dris. Apa dia? Kebun tu. Tak logik lah ni. Ni mesti ada salah faham. Yang anak-anak dia tu kita orang, bukan budak tu. Tak ada kesilapan dalam semua ni. Semua ini sah di sisi undang-undang. Tuan Kaya dah pertimbangkan dan memikirkan perkara ini bertahun-tahun dan dia rasa rumah ini dan segala yang perlu diwariskan kepada orang yang mengerti nilai keluarga. Nilai keluarga? Habis tu kita orang ni apa? Bukan keluarga? Apa anak-anak dia ni tak cukup baik lagi ke? Bukan masalah baik tak baik, Cik Alia. Dia amanahkan semua ni kepada orang yang biasa berada dengan dia. Disebabkan kami ni sibuk dengan hidup kami, itu yang membuatkan kami ni tak layak. Wasiat ni tak adil. Tapi Daddy tak pernah cakap apa-apa pun. Kenapa Daddy tak pernah beritahu kami? Mungkin beliau rasa kamu semua tidak memahami apa yang dia rasa sebenarnya. Doesn't make sense lah. Ni semua salah kau lah, Haris. Kau sibuk sangat dengan company kau sampai kau abaikan Daddy tu. Habis kau berpoya-poya dengan duit abah tu, boleh pula. Baik. Kau dengan Farid ni sama je. Korang jangan libatkan aku. Aku cuma minta apa yang perlu je untuk belajar. Aku tak pakai semua lah harta dia. Alah, cakaplah apa yang kau nak cakap. Tapi kau pun sama je Kau asyik minta je duit Daddy tu tanpa pedulikan perasaan Daddy. Set gaming kat asrama tu. Kau punya kereta? Kereta kau? Kau punya rantai tu? Rambut kau? Ingat? Saya tak tahu apa-apa pun tentang keputusan ni. Dan saya tak sangka Tuan Kaya akan lakukan sesuatu yang macam ni. Tak sangka bodoh. Menyampah pula aku tuan kebun ni. Kau ingat aku percaya cakap kau? Saya cuma menjalankan amanah yang dalam wasiat saja. Apa yang Tuan Kaya tulis, itulah yang saya ikutkan. Kita semua tahu Ghazali ni lawyer. Cara nak deal dengan lawyer senang je. Kita bagi duit, settle masalah. Rasuah lawyer? Kau agak-agak lah. Kau rasa dia nak setuju ke? Aku tengok dia nampak tegas lah. Alia, semua orang ada harga dia. Yang penting berapa kita sanggup bayar untuk dapatkan semula rumah ni. Kita dah tak banyak pilihan. Tapi Haris, kau pasti ini akan berhasil? Percaya kat aku. Aku tahu cara nak bagi orang tunduk. Faris. Kita kalau dapat pegang balik rumah ni, masalah kau, masalah aku, masalah Alia, semua boleh settle. Tapi aku tak pasti lah. Sebab kalau Daddy pilih Dris tu, mesti ada sebab dia. Sebab apa? Kau bagi tahu aku sebab apa? Sebab abah tu terlalu pentingkan orang luar. Tu masalah dia. Ni, rumah ni, inilah harapan kita nak dapatkan balik hak kita semula tau. Okey, baik. Aku ikut kau. Tapi kalau benda ni tak jadi, kau jangan salah. Korang percaya cakap aku. Bila kita dah mula buat benda ni, si Dris tukang kebun tu tak akan mampu buat apa-apa. Semua harta yang ada kat dia sekarang ni kita boleh dapatkan semula. Dia bukan pandai sangat, dia tukang kebun je pun. Cangkul pandai dia. So dia cangkul lubang gali kubur dia sendiri. Cik Ghazali, saya tak pasti saya mampu tanggung semuanya atau tidak. Anak-anak Tuan Kaya, diorang terlalu marah. Dan mereka merancang sesuatu. Encik Dris, saya tahu semua ini suka bagi awak. Amanah ini bukan tentang awak ataupun mereka. Tuan Kaya percaya awak untuk melindungi apa yang penting. Tapi diorang takkan berhenti, Cik Ghazali. Dan saya risau segala-galanya akan musnah. Percayalah, mainkan peranan awak seperti yang kita bincang. Selebihnya, biar saya yang uruskan. Okey? Ya, Cik Aris. Silakan duduk. Terima kasih. Ada apa boleh saya bantu? Aku rasa kau ni peguam yang bijak. Apa kata kalau kita buat perjanjian yang boleh buat kau dengan aku sama-sama untung? Perjanjian? Boleh awak jelaskan dekat saya?
kau tolong aku dapatkan rumah pusaka tu. Dan aku akan pastikan kau dapat habuan yang besar. Win-win. Habuan ya. Maksud awak rasuah. Ya. Terpulak lah Encik Ghazali. Kau nak panggil tu apa? Yang penting ni peluang besar. Okey. Bagi saya masa untuk berfikir. Boleh? Boleh? Take your time. Wasiat ini jelas. Ada ruang interpretasi jika kamu bertiga bekerjasama. Mungkin ada cara untuk kamu mendapat semula hak kamu. Apa yang kau maksudkan ni Ghazali? Apa sebenarnya yang tertulis kat wasiat tu? Saya tak boleh beritahunya semua sekarang. Tapi percayalah, ada peluang untuk anda semua. Namun, kena ada kerjasama dan juga strategi. Ini wasiat. Kamu boleh tengok, saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Kau rasa Encik Ghazali ni betul-betul tolong kita? Atau ini cuma permainan dia? Taklah, aku pun tak tahu. Tapi kalau dia cakap ada peluang, aku tak akan lepaskan. Lagipun, kau tengoklah Haris tu. Dia dah plan something. Nak tak nak kita kena grab, kalau tak semua dia ambil. Kalau betul wasiat ni boleh dimanipulate, aku kena buat cepat sebelum orang lain tahu. Akhirnya, semuanya akan jadi milik aku. Korang tak payah risau. Bila semua urusan dah settle, korang akan dapat bahagian-bahagian korang. Kau betul ni Haris. Jangan sampai kau buat benda bukan-bukan belakang kita orang dah lah. Aku cuma nak benda ni berlaku adil. Tapi kalau kau cuba tipu kita orang, Haris, aku takkan. Aduh, takkan tak percaya aku kot. Kita family kan? Aku ni abang korang. Aku takkan kecewa ke korang. Adik-adik aku sayang. Jangan berangan lah kau nak dapat bahagian korang. Rumah ni akan jadi milik aku seorang. Dengan ini saya mengesahkan pemindahan hak milik rumah pusaka telah selesai. Encik Arya boleh cek dulu. Akhirnya, ini yang kita tunggu. Yes! Tuan Gaya, saya harap saya dah buat yang terbaik. Kita kena jual rumah ni cepat. Sebab harga pasaran rumah ni tengah naik. Kalau kita lambat, kita susah. Okey. Tapi make sure kali ni biar adil. Jangan dihelang macam dulu-dulu Betul? Kita kena bagi sama adil, sama rata. Kita boleh dapatkan harga rumah yang lagi tinggi. Alah, kau jangan bagi alasan lah Haris. Kau nak buat something kan? Jangan fikir kita orang ni bodoh lah. Ni apa yang kau nak jelaskan? Kau buat perjanjian ni tanpa pengetahuan kita orang. Dengar sini. Aku buat semua ni untuk korang semua tau. Aku cuma nak pastikan benda ni berjalan lancar tu je. Jangan menipu lah, Haris. Kita orang tahu kau ada plan belakang kita orang. Aku boleh terima je berapa tawaran yang kau bagi kat aku. Yang penting, minggu ni settle. Rumah ni besar tau. Harga pun rendah. Kau confirm nak jual rumah ni? Tu semua urusan aku. Kau tak payah risau. Yang penting kau back in duit tu cepat-cepat kat aku. Boleh? Tak apa, aku cuba. Haris. Kau memang tak boleh dipercayai. Hello, Encik Deris. Kita ada masalah besar ni. Tuan Haris telah memfailkan sesuatu untuk menjejaskan amanah Tuan Kaya. Kita kena bertindak sekarang.
Tahan ya. Loan dah approve. Okey. Terima kasih, Cik. Baik. Kalau ada apa-apa, boleh call aku. Kau pergi mana, Aris? Kenapa kau buat keputusan tak bincang dengan kita orang? Aku buat apa yang aku perlu buat. Kalau korang tak suka, itu masalah korang. Ni apa ni Haris? Ha? Kau dah deal dengan pembeli kan? Kau tipu kita orang. Tipu apanya? Tipu apa? Aku dah selesaikan masalah kita. Patut korang berdua terima kasih dengan aku. Berterima kasih apanya? Kau nak kebas semuanya kan untuk diri kau sendiri? Korang tak tahu apa-apa. Kalau bukan sebab aku, rumah ni dah lama hilang. Kau tak payah nak belagak penyelamat lah. Kau buat ni semua untuk diri kau. Korang jangan harap lah. Kau tengok je. Dokumen aku dah sign. Duit dah ada dalam bank aku. Korang duduk dan tengok. Korang takkan dapat apa-apa.